Lama tidak mendengar kabar kumpulan A to Z yang cukup terkenal ketika era 90-an. Penyanyinya Lan berkata, meskipun tiada album baru, dia kini aktif dengan podcast di samping bergelar DJ Majlis Perkahwinan. Laporan Ain Syafiqah Zaki mengisi segmen seni dan hiburan malam ini. Itik gembo-gembo, ayah kedek-kedek bila tembok, jalan seiringai muka comelote. Baby, amole. Dalam industri hiburan, kemunculan artis baharu bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Menyedari hakikat itu, penyanyi lagu Itik Gembo-Gembo ini bertekad memastikan namanya tidak lenyap daripada industri. Konsepnya pun santai juga. Tentang seni apa semualah. Dan kadang-kadang pada macam dia satu minggu tu 2 kali. Hari Senin kita akan sembang pasal perniagaan, pasal santai, pasal industri, pasal apa semualah. Tapi ada satu hari tu macam hari ni Rabu patutnya kita ada artis. Kita panggil artis lama, kita share lah. Kita kongsi kan yang sezaman lah. Hampir 3 bulan menceburi dunia audiosia, akuinya ia juga cara untuk mengubati kerinduan peminat yang masih setia menyokongnya. Turut aktif menjadi DJ di majlis perkahwinan, katanya itu sebagai salah satu platform untuk dirinya sentiasa bersama peminat. Kawan tahu kita artis kan, so bila ada majlis-majlis orang panggil lah. Panggil dan Abang sendiri pun ada barang-barang PA system apa semua kan. So kadang-kadang kita bagi pinjam kan. So lepas tu satu hari tu macam tergerak tu, kenapa nak bagi pinjam kan? Benda ni boleh jadi bisnes kan. So 9 tahun dulu. Menginjak 30 tahun dalam industri, Lan berkata dia dan ahli kumpulan lain ada perancangan untuk mengadakan sambutan ulang tahun kumpulan A to Z. Kalau tak ada apa-apa halangan, nanti kita akan announce lah. Tapi mungkin kita tak adalah buat besar-besar macam konsert sampai ribuan orang, tak. Mungkin dalam beberapa ratus orang kita nak panggil, kita nak raikan macam tu. Ain Syafiqah Zaki, Buletin TV9.